Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar? Lama tak jumpa semua. Welcome to my YouTube channel. Okay, hari ni saya bukan nak buat mukbang, tapi saya buat benda lain. Hari ni aku akan review unboxing, iaitu tada! Tengok apa abang ada. Ialah Beyblade X. X tu Extreme. Wow, macam-macam ada Beyblade. Bukan ni je, banyak lagi yang saya ada. Tengok. Abang beli mahal-mahal tau. Ada lagi. Ni. Jatuh-jatuh. Nampak? Banyak gila saya beli. Abang kumpul duit sebab abang kerja dengan mak ayah saya dekat sekolah rendah lama saya. Sebab saya memang niaga jual makanan apa benda semua dekat budak sekolah rendah sekarang. Sebab itulah saya beli mainan Beyblade X yang gasing ni. Sebab abang dah lama tak buat video biasa macam ni, tahu tak? Sebab abang tiap-tiap tahun buat short je, video pendek sampai 1 minit, kurang 1 minit ataupun kurang 3 minit. Ingat tak masa bulan Ramadan tu? Sebab itulah hari ni aku akan review Beyblade X hari ni. Banyak gila. Tak percaya, tengok kat meja saya ni. Korang cuba tengok, banyak gila saya beli Beyblade. Macam-macam ada. Ada Triceratops, Phoenix Rudder, Shelter Drain, Flame Cerberus ataupun dalam bahasa Jepun Cerberus Flame. Dia terbalik sebab ni yang Hasbro punya. Nampak Hasbro, Takaratomy by Hasbro. Okay, tu semua yang saya ada. So aku akan keluarkan semua Beyblade dalam kotak ni secara ajaib, silap mata. Bersedia semua? Yang ingsun mata kaji semaik sing. Tada! Tarapapam. Wow, ni semua saya dah keluarkan, saya dah pasang terus. Ada soalan nak tanya? Boleh kalau nak tanya soalan. Ni Shelter Drain. Yang merah punya apa, balance type B, dengan Shelter Drain hijau Defense B. Yang hijau punya Defense B, yang kuning Stamina B. Sebab warna kuning macam Visor Rod ataupun Visor Arrow. Sebab itulah dia warnakan kuning jadi Stamina. Okay, yang aku pegang ni Reaper Incendio ataupun Hell's Reaper. Sebab nampak macam logo ni macam Hell, macam dalam neraka. Hell tu neraka tau. Ni Hell Reaper, tapi ni Hasbro punya lah. Dia sekali dengan Takaratomy sekali. Yang warna orange ni Cerberus Flame, ataupun kalau dah bahasa English Flame Cerberus. Ni yang Hasbro juga, tapi ni sekali dengan titi. Yang hijau macam dinosaur ni Triceratops. Ni Defense Bay, yang macam tengok aku tekan ni Bounce Spike. Macam Bounce Spike. Yang apa, macam Nightmare yang warna hijau tu. Lagi satu Phoenix Rudder, sebab tengok macam gambar burung rupa Phoenix. Ni Stamina Tech punya lah. Okay, tanpa buang masa, mari kita test pusingnya macam mana. Okay, abang dah sediakan stadium dekat sini. Ni stadium original lah.
Tapi tak macam apa stadium yang apa Extreme Dash yang ada 2 tu. Ingat tak yang viral yang warna merah tu? Abang teringin nak beli tapi tengok macam mahal gila. Siap ada bil lagi. Okay, sekarang abang nak cuba testing semua bil. First Shattered Grey warna merah balance type. Okay, bersedia. 3, 2, 1, go. Kedua Shattered Grey hijau defense type ini. Abang cuba testing. 3, 2, 1, go shoot. Dia siap dimasukkan turn over, lepas tu naik ke atas sini. So dia ada kucing saya kelabu kat sini, nama dia Coco. Nampak comel lah kucing aku ni. Yang ketiga Shattered Grey kuning ni, yang stamina type kuning. Kita testing dulu. 3, 2, 1, go. Boleh tahan stamina. Dia siap duduk kat sini lagi. Tak kena kat gigi stadium Extreme Dash tu ni. Kadang-kadang saya suka pakai stamina type punya dengan defense. Kalau balance nak attack, dapat sekejap tak berhenti dah. Boleh kalah lah aku, maksudnya sekejap dah boleh berhenti. Yang keempat pula Reaper Incendio silap, ataupun Hell Reaper. Kalau yang Jepun Hell Reaper, kalau dalam bahasa English Reaper Incendio. Dia lain sikit lah. Okay, kita cuba test. 3, 2, 1, go shoot. Yang kelima Flame Cerberus ataupun Cerberus Flame. Kalau yang ada pun Cerberus Flame, dia terbalikkan. Kalau bahasa English Flame Cerberus. Ni stamina type ini, right skin. Abang cuba test. 3, 2, 1, go shoot. Yeah, just wait to exaggerate. I can explain or terminate. Excel when I in excel the hate. Stay in the zone. This is my piece. Yang ke-60 Triceratops dan defense type punya baby. Siap ada bounce spike lagi. Yang big nama sebab bounce spike, sebab dia macam boleh lompat-lompat macam Nightmare punya. Dia punya big ni. Okay, 3, 2, 1, go shoot. Yang last kali Phoenix Rudder. Tengok warna merah cantik gila, tapi kadang-kadang dia punya warna bersini boleh tanggal tau bila lawan dengan Beyblade lain. Push.
Lepas tu hilang dia punya warna merah-merah macam ni. Tak bagus lah kalau hilang dia punya warna ni, warna grip ni. Dah lah cantik. Lepas tu kadang-kadang gotang je. Tak apalah. Yang penting ada bibit macam ni. Okay, abang cuba test. 3, 2, 1, go, shoot. Or down, make it only be one. But to me, it seems this is gonna be fun. First things first, imagine how things are gonna go. Picking who's next, like eeny, meeny, miny, mo. Vroom, 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 head is raining to overdrive. Dancing me down at the cloud. Suka tak tengok yang abang testing punya bibik ni? Suka kan? Abang bukannya tak nak better, just nak cuba test pusing je. Itu saja. Kalau korang nak beli bibik macam ni, bagi tahu mak ayah kamu ataupun nenek atuk kamu ataupun saudara mara kamu. Okay. Saya tak tahu nak cakap apa. Memang best lah aku buat review Beyblade X macam ni. Saya dulu saya memang nak buat review Beyblade X, tapi videonya dah delete. Okay, sampai itu saja. Don't forget to like, subscribe, press bell. See you to next video. Akan datang. Bye bye.